Dekat tangan saya ni ada goba 5 gram. Nampak macam mahal je kan? Harga 5 gram sekarang dah lebih kurang 3,000 lebih. Sebagai orang biasa-biasa macam saya tak beli goba ni dengan bayaran 3,000 lebih sekaligus. Saya kumpul sikit-sikit melalui akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Senang cerita, Gap ni macam tabung emas. Duit yang kita masuk akan ditukarkan kepada Grab emas dalam akaun kita. Contohnya hari ni saya ada bajet RM100. Saya masukkan RM100. Ikut harga emas masa, jumlah itu akan ditukarkan kepada sejumlah Grab emas. Bulan depan, kalau ada RM200, saya tambah RM200 pula. Kalau ada lebihan untuk beli 1 gram, saya beli 1 gram. Tak semestinya kena jumlah yang sama setiap bulan. Ikut kemampuan dan bajet kita. Yang penting kita mula dan konsisten. Untuk Gap, pembelian boleh dimulakan dengan minimum RM100 dan tak ada komitmen bulanan yang wajib. Kemudian, bila gram emas dalam akaun kita dah cukup untuk item yang kita nak. Kalau belum nak keluarkan, tak perlu keluarkan. Boleh teruskan kumpul gram lagi. Target lagi 10 gram pula, 20 gram dan seterusnya. Nampak tak? Kita tak perlu tunggu ada 3,000 lebih baru nak mula simpan 5 gram emas. Kita pecahkan matlamat besar kepada simpanan kecil yang lebih mudah. Contohnya, saya dah cukup 5 gram macam ni. So, saya boleh buat pengeluaran kepada goba fizikal 5 gram tertakluk pada terma dan caj berkaitan. RM100, RM200, RM300. Sikit demi sikit, gram emas kita bertambah. Inilah yang saya suka tentang konsep simpanan emas di Public Gold. Bukan sebab kita nak cepat kaya, tapi sebab kita nak bina aset dan simpanan untuk matlamat kewangan kita. Macam mana nak mula? Mestilah kena ada akaun Public Gold ni dulu. Kalau belum ada akaun, tengok langkah pendaftaran yang saya tunjukkan di pin video. Lepas akaun siap, jangan berhenti setakat daftar. Mulakan simpanan emas yang pertama. Sebab akaun emas ni, kalau tak ada simpanan, tak akan bertambah gramnya. Follow saya dapat-dapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.